Apa so good tuan-puan Okay. Alright. That's very good. Alright. Okay tuan-puan dapat tadi saya letakkan elemen lain, elemen sound kan, nak bagi rasa moment tu tuan-puan, sebab benda yang berlaku dalam hidup kita ni, sekeliling kita, ada impact sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Tuan-puan dengar lagu Dendang Perantau, ada orang dengar lagu Dendang Perantau dia mengalirkan air mata, ada orang tak. Ada orang mendengar lagu Dari Jauh Ku Pohon Maaf, dia mengalirkan air mata. Ada orang gembira mendengar lagu Balik Kampung kan tuan-puan. Walaupun kegembiraan tu tak ada pun, benda yang bersifat abstrak waktu tu, balik kampung, tapi dengar bunyi balik kampung dan menjentuhkan rasa seolah-olah dia sedang membuat perjalanan untuk balik kampung. Rasa excited walaupun nak balik kampung minggu depan, tapi the excitement dah rasa hari ini tuan-puan. So ini benda yang tuan-puan boleh lakukan sebagai trigger. Ini contoh tuan-puan triggers yang tuan-puan boleh buat dalam konteks lagu. Trigger dalam konteks lagu. Trigger juga boleh jadi benda yang tuan-puan tulis dan lekat di dinding. Dia boleh jadi trigger kepada tuan-puan. Especially those yang nak capai sesuatu, ada target letak kat situ, that akan jadi triggers. Tapi kita nak membina kejayaan, elemen kejayaan tu, rasa kejayaan tu, bila kita ada trigger, kita ada proses, tuan-puan dapat reward. Reward tu kita boleh keluarkan sebelum benda tu berlaku. Jadi dia akan menggalakkan kita tukar daripada pain kepada pleasure tuan-puan. Tukar daripada pain, benda kita tak suka, kepada pleasure. Alright. Nanti kita cerita sikit pasal affirmation dan sebagainya. So ada dalam konteks yang saya nak ceritakan ni. Macam mana visualization tu tak terfokus pada satu, kacau bilau, macam-macam yang di-visualize. Kan? So kalau kita, tuan-tuan dan puan, bila kita buat visualization, benda yang penting untuk kita sebelum kita buat visualization ialah nak pastikan kita duduk dalam keadaan tenang. Kita nak ubah kita punya brain wave, tuan-puan, brain wave. Daripada beta kepada alpha, so turun. So kepada lower alpha sebelum dia masuk ke theta, tuan-puan Kalau kita boleh buat benda tu, kita boleh visualize dengan baik, tuan-puan. Dan benda ni perlukan praktis, tuan-puan. Perlukan praktis. It's not about bila kita buat sekali, kita terus dapat. No. So, kita perlu praktis. Macam Tuan Zaim sebut semalam, practice make an habit, tuan-puan. Bila kita repeat, dia akan jadi habit. Dan kita akan dapat that pattern dengan baik. So,